Jika sekiranya PAS, saya rasa mereka akan mengadakan mesyuarat untuk mengesahkan pemberhentian letak jawatan Tan Sri Muhyiddin, dan mereka kita tunggu siapakah akan jadi pengerusi Perikatan Nasional. Masalah mereka PAS ni, they doesn't have any capable leaders that can be appointed as the chairman, because kalau chairman kepada Perikatan Nasional ini dari status quo dia bakal Perdana Menteri, ya. Jadi rakyat tak akan percaya kalau dia tengok muka macam Sanusi Kedah tu kan. Mana orang buh postal boy, dia buh di postal boy apa macam tu Sanusi. Dia kelakar je. Jadi lepas tu pula pihak PAS ni pula ada golongan agamawan you see. Siapa yang tak keluar daripada pondok, tak datang daripada Mesir ke apa semua, macam Menteri Besar Terengganu sih, dia tak layak sih bagi pandangan PAS. Jadi tak ada siapa yang layak, melainkan bagi diri saya. Kalau nak letak Syahidan Kasim pula susah pula. Di Cawangan pun dia kalah sih, di Cawangan PAS pun dia kalah. Dapat tiga undi, 3 cawangan saja, sampai tak layak nak bertanding. Timbalan ketua cabang PAS di Arau pun tak layak, tapi dilantik lah sebab dia orang lama je. Bagi depa, orang kata dia orang bagi dia lah sebab pengalaman dia apa semua, tapi isunya PAS doesn't have a quality prime minister, tak ada. Jika PAS ada a very prominent quality prime minister, then PN can go ahead. Tapi jika sekiranya inilah berlaku perpecahan yang begitu ketara, sebab anchornya walaupun PAS banyak kursi, tetapi Bersatu itu kuat sih. Kita lihat dalam parlimen apa semua, tapi sekarang dah orang kata dah nak hancur. Saya tak tahulah apa akan berlaku pada PN. Saya rasa jika pemilihan pengurusi Perikatan Nasional ini tidak dibuat catuan, dan kawan saya Syabudin Husin sebut bahawa Tok Guru Haji Hadi akan dilantik lagi sebagai pengurusi. Kalau dilantik Tok Guru Haji Hadi ini, maknanya dia negara kita ni lah, kita letak Tok Haji ni sebagai poster boy, saya pun tak tahulah. Tapi ramalan saya PAS dan juga PN ini akan menghadapi masalah. Niat Bersatu ditubuhkan adalah untuk mengganti UMNO. Akhirnya UMNO tidak berjaya dimatikan, dihapuskan di muka bumi ini, dan akhirnya apa yang berlaku, Parti Bersatu telah pun hancur ya. Jadi kita lihat bahawa kalaulah masih lagi kedekangan ini, saya lihat hingga ke peringkat grassroots ya. Dan kita tahu bahawa setiap parti itu kuat kerana grassrootsnya kuat. Tetapi kalau kita lihat apa yang berlaku, bahawa penyokong-penyokong Datuk Seri Hamzah Zainuddin begitu kuat sekali, bahagian-bahagian dan juga cawangan-cawangan juga telah pun dengan sendirinya ya, mereka telah membuat keputusan untuk tutup kedai lah, orang cakap. Jadi mana parti Perikatan Nasional ini, walaupun saya lihat mereka masih mau menggunakan PN ini, tapi terpulang kepada the key player now is kumpulan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kerana beliau mempunyai numbers yang banyak ya. Kalau nak lihat parti asal Bersatu ini, dia tak pecat Hamzah Zainuddin, dia dah pecat Mahathir sendiri. Dia pengurusi dia, bekas Perdana Menteri pun dia tak heran. Sebab tu apabila mereka pecat Datuk Seri Hamzah dan lain-lain tu, akhirnya dia pecat ya. Sebab dia peduli apa, dia biasa pecat pengurusi dia sendiri. A man that is responsible to form from the beginning
Jadi dan bagi diri saya lah, saya tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin mempunyai masalah kes ya. Jadi dengan menantu, dan kita tahulah dia juga tertekan. Jadi dia ingat bahawa ahli-ahli dan pemimpin bersatu ini akan bersama-sama beliau, tapi masing-masing tahu ya, apabila pemimpin ada kes ya, dan kes Tan Sri Muhyiddin ni is a very bagi diri saya negligible lah, susah nak menang kes sebab duit yang disakau masuk dalam akaun parti mana ada dari segi undang-undang, walaupun you Perdana Menteri ke apa semua boleh minta komisen masuk dalam akaun parti. Itu tak ada. It is totally illegal. Itu memang salah dari segi akta SPRM. It is not a gift, man. You ambil komisen, you masuk duit dalam tu, it is not donation.